merupakan satu acara atau majlis yang diadakan untuk memberi penghargaan atau pengiktirafan kepada individu atau kumpulan yang telah mencapai kecemerlangan dalam bidang tertentu seperti akademik, sukan, kurikulum atau disiplin. Acara ini biasanya diadakan di sekolah, institusi pendidikan atau organisasi untuk mengiktiraf pencapaian luar biasa mereka. Baik, tips kejayaan saya ialah pertama, saya sentiasa berdoa, ya. Berdoa itu sangat penting, dapatkan doa daripada ibu bapa dan juga guru-guru anda untuk mencapai kecemerlangan dan kejayaan. Seterusnya, kamu haruslah belajar dengan bersungguh-sungguh. Kita kata usaha tangga kejayaan dan banyak peribahasa lagi. Dan satu pop quiz, apakah peribahasa sama maksud dengan usaha tangga kejayaan? Dan seterusnya, itu sajalah disiplin. Disiplin diri sangat penting. Saya memperbanyakkan amalan-amalan sunat seperti qiyamul lail dan juga solat duha. Selain itu, saya juga menghormati guru-guru serta rakan kerana guru merupakan media penghantar ilmu kepada kita. Dan yang ketiga, saya juga menghormati ibu bapa dan adik-beradik di rumah kerana restu ibu bapa juga sangatlah penting untuk kita menggapai kecemerlangan di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum. Bagi saya, penganjuran Hari Anugerah Cemerlang di sebuah sekolah boleh memberi inspirasi kepada pelajar-pelajar lain untuk bersaing secara sihat dan adil dalam menunjukkan peningkatan akademik masing-masing. Selain itu, penganjuran Hari Anugerah Cemerlang juga dapat meningkatkan keyakinan bahawa semua pelajar boleh mencapai kejayaan dalam bidang akademik maupun kurikulum. Oleh itu, saya yakin dengan penganjuran majlis seperti ini boleh memberi peluang dan motivasi kepada pelajar-pelajar untuk lebih berusaha giat dalam setiap peperiksaan, sama ada peperiksaan dalaman sekolah maupun peperiksaan alam. Sebagai penutup di Hari Anugerah Cemerlang ini, marilah kita semua terus berusaha dan berdoa untuk mencapai kejayaan yang lebih gemilang di masa depan. Semoga segala usaha dan dedikasi yang telah diberikan membawa manfaat yang besar tidak hanya kepada diri sendiri tetapi juga kepada keluarga, sekolah dan masyarakat. Teruskan usaha, kejayaan menanti. Sekian dari kami, Dermalik TV.